Habib Omar kata 3 asas pada mata ni kamu kena jaga. 3 ni paling asas kamu kena jaga. Paling penting 3 ni. Yang pertama, lihat yang haram. Yang kedua, jangan lihat dunia dengan pandangan kebesaran. Tengok orang nak rezek, tak ada pakai tak rezek pula. Woi, aku teringin lah. Kau mana pun aku nak ada juga. Duit tak ada. Lebih baik kita tak tengok lah. Anda kalau nak tengok, sekadar tengok lah. Jangan tengok dengan ta'zim. Maksudnya, kalau aku ada ni best. Kalau aku ada, aku nak ni, aku nak. Akhirnya kadang dia tak kira dah. Walaupun mencuri, dia nak dapat juga walaupun mencuri. Walaupun orang pun dia nak ambil. Sebab dia besarkan sangat benda tu. Tengok orang ada pangkat. Uish, kalau syok dia dapat pangkat ni, dia buat fitnah, dia buat itu dan ini nak capai pangkat tu. Jangan, bahaya. Jangan pandang dunia dengan pandangan ta'zim, kebesaran. Selagi kamu jatuh lain haram nanti, maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pada Rasulullah beribu dinar. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak dekat rumah Nabi. Waktu tu azan. Nabi terus ambil wuduk, Nabi keluar menuju ke masjid tanpa tengok sikit pun 1000 dinar yang ada tu. Kalau kita nak keluar masjid, tengok dulu. Banyak juga. Okey ya. Macam kita baru beli kereta lah, nak masuk masjid, tengok kereta dulu. Tengok motor dulu. Okey juga elok. Allah nanti ke Allah tengok kereta dulu. Okey. Makam kita lah. Okey. Kita makam bawah. Okey ya. Jadi masya-Allah Rasulullah tak pandang. Rasulullah ni orang yang tengok dunia ni tak ada pandangan ta'zim, tapi dengan pandangan iktibar. Itu Rasulullah. Nabi tengok apa pun, Nabi tengok, yang ni sementara ya, nanti akan tinggal juga. Itu Nabi tengok macam tu. Nabi tengok dengan pandangan pengajaran, bukan pandangan kebesaran. Itu Rasulullah. Tengok kereta mahal lah, kita memang rasa teringin, tapi maintenance teruk juga. Lepas tu kalau mati tinggal juga. Dan fikir iktibar apa? Okay, yang ada di sebalik itu, jangan tengok syok elok tu, sebalik risiko dan masalah yang akan datang. Yang kedua, jangan tengok dunia dengan pandangan kebesaran. Yang ketiga, jangan tengok saudaramu orang Islam dengan pandangan hina, kata Habib Omar. Yang kita main balis tengok orang, dia ni lebay tak pakai, elok jin ni, mesti jin. Jangan. Boleh jadi dia lah yang paling Allah sayang. Kenapa? Dia tengok semua orang pakai lebay, dia tak pakai, dia rasa malu. Dia tengok semua orang pakai baju semayang, dia pakai baju dengan seluar jin dengan t-shirt ketat, dia yang malu. Jadi dia lah kekasih Allah, kita semua bukan. Jadi kan? Jangan pandang lekeh orang. Ada orang depa main majlis ilmu ni duduk belakang-belakang tau. Ada orang tu. Tak kira depan ke belakang. Tapi jangan kita tengok depa duduk belakang ni mesti tak mau ngaji ni. Jangan begitu. Kadang dia duduk belakang tu hayati lebih daripada kita. Nangis di hati dia, Allah, dengan kalam-kalam tu. Okey ya, jangan pernah pandang hina lekeh pada siapa pun orang Islam. Habib Omar kata. Insya-Allah Karena orang yang memandang hina saudaranya ini dan juga memburukkan, menghina saudara dia sendiri, itulah orang paling hina. Itu orang paling hina. Macam tu. Habib Omar kata, manusia ini kok mana pun dia mulia. Orang Islam ni kok mana pun dia mulia. Kerana apa? Ada kalimah la ilaha illallah nanti dia. Dia mulia. Kalimah tu kalau diletakkan di satu timbangan, diletakkan dunia, emas, perak, duit, ringgit, bangunan yang elok, pangkat, segala pangkat, dunia, langit, bumi, kalau letak satu timbangan, letak la ilallah satu timbangan, berat lagi la ilallah tu. Maka orang yang ada la ilallah dia mulia. Walaupun zahir dia adalah benda yang tak elok, tapi diri dia tu mulia kerana ada la ilallah. Sifat tak apalah, masing-masing dah tu. Cerita yang kita kira dalam hati dia ada la ilallah. Maka jangan pandang siapa pun dengan pandangan hina.